part yang keempat ni sangat mudah, iaitu pin. Okay, pin simple sangat. Okay, so daripada drawing kita dah lukis, kita dah lukis connector, arm dan base. So tiga-tiga ni kita akan hide dulu. So kita akan lukis pin ni ikut isometric ataupun view isometric pin ni ya. Okay, so dia akan lukis dari pin lah, daripada kepalanya. So ambil front. Okay, saya tutup ni dulu. So kita sketch macam biasa. Kita pergi ke dia punya circle, masukkan diameter dia 20 saja, kecil ya. Okey, kemudian buat apa, kita extrudekan dia, extrude sebanyak berapa, 5. Okey, 5. Okey, biarkan dulu. Saya terus sambung je, kita lukis bulat terus yang bahagian belakang ni. Bulat. Okay, circle, tak macam tu. Masukkan diameter dia sebanyak, diameter dia 8. Okay, dan kita extrudekan, kita extrude, tarik, panjang dia adalah 25. So kat mana kita nak fillet bahagian depan ni sebanyak R4. Okay, macam tu. So settle untuk pin.